Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat menu ikan sakak beg ni dah untuk orang tak ada piuk kukuh dah. Lagu mana kita mai tengok dah. Mula-mula kita buat air masuk dulu dah. Lepas tu kita tunggu biar air gelegak dulu belum kita nak buat ikan dah. Buat air gelegak dah kan kita buat serang akar pakcik dah, akar tumar dah. Lepas tu buat ikan sakak kita nak buat masuk dah. Lepas buat ikan dah kan kita tudung dulu dah sebab kita nak buat ikan tu dah masak dah. Agak tak ikan masak dah kan kita buka tengok dah. Lepas tu kita ambil sudu kerapu dah, sudu cajar tu. Kita cocoh tengok kalau masuk mudah mana tak ikan masak dah. Buat ikan masak dah kan kita kek berpinggan dulu dah. Belum lepas tu kita mai tengok kuah ya pula lagu mana dah. Belum nak buat kuah kita buat air tu beg dulu sikit dah. Air ala kodan ni boleh dah dah. Lepas kita buat air dah kan kita buah air putih masuk. Lada masuk lada burung dah. Lepas tu bawang jeruk kita cicil siap dah kali dengan air dah. Lepas tu kita tunggu bawang tu masak dulu dah. Belum kita nak buh kakah dah. Agak tak masak dah kan kita buh sakar masuk. Becing masuk dah. Lepas tu cicak masuk dah. Lepas buh cicak kita buh A5 masuk. A5 ni suka hati nak buh lebih boleh, lalu wahai masa buh lebih dah. Lepas tu serah kecak tengok dah. Rasa boleh yang kita nak kita buh dah tumar masuk dah pakcik dah. Kucah-kucah widah pakcik tu masak dulu sikit dah. Lepas tu kita boleh lah kek girak tahikai kita gebus sak ni dah. Tak payah li kalau piak terawak boleh dah. Kalau tak payah boleh dah tanya. Kalau piak kena menu beg ni boleh lah tekan like, tekan share bagi kat sangai-sangai dah. Jangan lupa lah kita terawak dah.